Ripo. Tetapi Zaid terus pergi tujah ke belakang. Ripo ditumbangkan terlebih dahulu oleh Sin. Jun dalam bahaya. Jun ditumbangkan oleh Sin. Triple kill untuk Toda. Kesilapan yang telah pun dikapkan oleh Syamilo. Sebab Syamilo tadi kemas apa yang dilakukan oleh Suku tapi jauh pula daripada Suku sebentar tadi untuk melakukan sebarang peluang. Ini Div terus saja membuka pedestrian. Terus untuk melancarkan tangan kristal. Toda berenang di lautan hitam dan bergelora dengan penuh gaya. Dua berbalas dengan kosong. Macam tu je diratakan terus. Pasukan Toda menafikan kebangkitan. Ocean Black menutup game 2-0. Walaupun ketinggalan 0-6 dekat early game, tapi ini merupakan pasukan yang cukup berpengalaman. Mereka berjaya untuk mengembalikan momentum untuk diri mereka untuk mendapatkan kemenangan, dan MVP of the match kita akan kita berikan kepada Shihin dengan corak permainan yang cukup mantap. Positioning dia begitu baik. Walaupun menggunakan hero yang sama, tak ada masalah untuk diri beliau sebentar tadi. Kerana dia tahu, aku dapat hero yang aku selesa. Aku dapat hero yang aku gemar. Aku dapat hero yang aku yakin. Dan begitu baik apa yang beliau berjaya untuk laksanakan dengan sokongan dirinya sendiri juga. Berjaya untuk beliau mendapatkan kemenangan bersih pada hari ini. Tapi kita nak dengar dengan lebih lanjut lagi daripada anak muda Syahin ini. Jadi tanpa kita lengahkan masa, Sith dipersilakan. Pemenang untuk perlawanan yang terakhir berikan tepukan kepada Toda. Satu lagi kemenangan bersih, 2 berbalas kosong berlaku pada hari ini. Dan anda sekarang ini bersama saya Sid, kita ada Yanlot dan juga kita ada Momo in the house. Alright, kita nak mulakan dengan Yanlot terlebih dahulu. Tahniah first of all kerana berjaya dapatkan kemenangan 2 berbalas kosong. Boleh expect tak menang 2-0 hari ini? Memang expect pun. Memang dah target 2-0 lah. Dah. Okey, alright. Hari ni Yanlot nampak ceria lah. Apa yang berlaku? Sebab dapat main ke? Dapat makan sedap ke? Saya cakap tak ada apa pun. Biasa memang macam biasa. Okey, biasa. okey, alright. Tadi berhadapan dengan pasukan Ocean Black. Kalau kita lihat dengan prestasi pasukan Ocean Black yang masih lagi kemarau untuk dapatkan kemenangan, adakah itu juga salah satu pembakar semangat kumpulan Toda sendiri untuk berjaya melakukan persembahan yang baik dan sekaligus jaya mendapatkan kemenangan terhadap pasukan Ocean Black? Apa lagi? Ayat simple. Okey, ayat simple sebabkan pasukan Ocean Black sekarang ni macam susah dapatkan kemenangan. Adakah Okey. itu jadi salah satu motivasi untuk Toda? Mungkin kot.